berbanding dengan wife ni macam tengok budak tu macam pelik je, macam dia orang ingat budak ni ialah kurang siuman lah, ada masalah mental lah, tak betul lah. Sebab tengok benda tu macam dia punya perangai tu macam perangai kebudak-budakan. Tak sepatutnya lah, sebab budak ni kan dia dah umur 20 tahun lebih. Mana boleh ada perangai macam 2 tahun, 3 tahun punya budak yang macam first time nak tengok dunia luar. Lepas tu sampai si perempuan ni, Wati, tak tahan tengok dah keadaan yang macam tu, yang budak tu asyik bercerita, awal dia memang macam ni ke ya, tiba-tiba ada burung lah terbang ni. Dia dah tak tahan sangat dengan keadaan yang macam tu. So dia pun cakap lah dengan si ayah ni, cik, bawa lah anak cik ni pergi cek hospital, jangan biar lama-lama, bahaya. Tengok takut mudarat. Gitu pula dia cerita kan. Si ayah ni dah faham dah daripada awal-awal si Dul ni asyik tengok nenek. Pandangan mata tu kita dah boleh judge kan. Orang ni mesti fikir, kita boleh tahu dah dia fikir apa kan. Lepas tu, dia jawab lah, si ayah ni jawab lah, anak saya ni okey je. Betul lah, memang kita orang baru balik daripada hospital. Sebab kita orang baru lepas bedah mata anak saya ni buta. Dia baru dapat penderma mata. Sebab tu dia baru dapat nak lihat dunia luar. Memang dia nampak excited lah sebab dia tak pernah lagi tengok benda-benda semua tu daripada kecil. Jadi kat sini moral of the story, kita punya pandangan mata ni selalu buta lah, menipu kita. Kita first impression kita tengok, kita dah fikir dah, oh ni. Jadi kita kalau kita rasa benda tu nak ke arah negatif, macam kita nak fikir benda yang tak elok tu, cut cepat-cepat. Kita fikir positif je. Cakap, mungkin budak ni baru first time naik kereta api kot. Tak tahu je, layan je lah, senyum je lah, jangan. Mata tu, kebanyakan mesti buat mata mesti kan, saya tak tahulah manusia zaman sekarang. Dia kalau tengok benda yang pelik-pelik, dia mesti terlalu nampak sangat. Macam, kita kena tengok macam anak saya pun saya cakap, kalau macam dia nampak ada benda yang pelik-pelik, jangan tengok macam tu. Kalau macam ada orang macam gaduh-gaduh ke apa, buat tak tahu, jangan tengok. Kita jangan tambahkan lagi masalah kat sana dah. Bila kita tengok macam tu kan, orang pun rasa makin nak naik lah sebab orang dah tengok, kita buat tak tahu je. Kita antara kita je, jangan nak menyebut hal orang lain. Okey, kena control kita punya thinking semua ni. Kita kena banyak fikir benda yang baik daripada yang tak elok ni lah. Sebab kadang-kadang pun macam saya cakap tadi kan, kebanyakan orang mak ayah kita yang dah berumur ni, dia masih bekerja. Mungkin kebanyakan orang, dia first impression dia tengok tu, orang tu macam kurang siuman, macam si buta ni. Tapi kat bahagian kita punya realiti yang orang tu bekerja ni, kita kena tengok, mungkin dia boring duduk rumah kot, sebab tu dia nak kerja. Betul tak? Sebab ada je situasi di mana mak ayah kita yang dah berumur ni, dia tak boleh nak duduk rumah, dia nak kerja juga. Dia dah biasa kerja. Betul tak? Jadi kita jangan fikir bahagian